Dulu aku rasa install rim putih ni cool lah kan. Nampak macam racer. Tapi dah setahun ni aku rasa aku nak Neola ni rupa street look pula. Lepas tu aku nak upgrade sikit interior Neola ni. Yang pasti bukan bucket seat merah aku tu. Neo sudah basuh. Dan kita tengok rim kan rim. Ada rim lah lebih-lebih kat sini. Oh ingat tak rim ni datang mana? Cuba komen. Ada clutch lah. Allah. Muat ke Neo ni masuk 4 tayar? Muat ke? Muat. Muat weh. Zaman sekarang ni tak boleh full tank. Aku isi RM50 je. Suka hati aku lah. Aku punya duit, aku ada duit banyak tu je. Aku isi RM50 je lah. Pasal tu pakai Satria Neo. Untuk Satria Neola ni ada banyak lagi aku nak buat. Macam contoh steering ni dah ready. Tapi dia belum tiba masa lagi. Bila dah dapat balik kereta ni dalam keadaan elok, cantik kan. Aku rasa aku nak upkan safety first. Lepas tu baru kita buat estetik balik Sabar jap. Layan aku buat safety first. Okay, aku balik ke Westlake punya tayar. Kali ni aku nak tukar Westlake ke Satria Neo pula. Nampak kayaknya aku naik ke 16 inci weh. Toyota R1 ni memang datang dengan rim ni. Masa aku beli Neola dulu dah keras dah pun. So pasal tu aku takut nak pakai. Tayar RS4 aku pakai ni memang best gila. Aku rasa ini antara tayar yang memang aku suka. Kalau beli memang tak insya. Tapi sebiji dia memang mahal nak mampu Tak silap aku dalam RM500, RM560 seketul. Menangnya Ventus RS4 ni tread wear 200. Dia punya grip bila panas sedap gila. Westlake Sport RS ni aku pernah pakai kat GT86 masa first aku beli GT86 dulu. Aluminium. Saya beli original, tapi original satu set 600 lebih ke 800. Patutlah ringan Buat pernah cuba. Ya. So lepas tu semua dah tahu semua puang je. Hancur lah. Bye rim putih. Handsome pula warna hitam, merah, hijau. Putih ke hitam? Putih ke hitam? Sudah siap. Tapi kita kena settlekan dia punya alignment. Alignment kena buat dulu. Ui, handsome je colour ni. Kenapa aku rasa macam yang ni lagi lawa je daripada warna putih? Apa kita nak buat dengan rim PLTO ni? Dah tukar ke 16 inci. Aku rasa macam kenapa aku dulu tukar ke 15 inci Konon-konon nak macam boy racer sikit lah kan. Pakai 15 inci, ada pick up, agile. 16 inci ni sedap Aku rasa dia lagi stable lah. Macam high speed kat highway ni. Aku tak adalah rasa macam 15 inci tu kau twitchy kau adjust sikit dia. Kalau 16 inci ni dia stable. Lagi stable. Sedap lah. Best. Aku suka. Kita kena try weekend drive. Allah. Wah, panas. Okay, satu benda aku tak cerita kat korang. Neo ni dia punya aircon rosak tau hari tu. So aku dah hantar ke workshop. Aircon ni aku tak boleh. Aku tak tahulah. So apa? Sekejap. Sorry jiran. So apa yang rosak katanya apa coil tak? Panas shoot. Dan sekarang hopefully dah okey lah. Pasal ada bocor juga katanya. Panas. Okay, tengok ni. Bogel pasal aku nak buat balik aircon fan ni.
Okay, aku ada satu benda aku rasa aku akan berdosa aku nak buat ni. Alah, aku pernah cakap lah. Aku macam tak suka lah stop steering. Aduh, aku Zaidan Zainuddin takkan nak pakai stop steering. Come on lah. Sebenarnya kan benda ni kan dah plan lama dah. Aku memang dah lama berhajat nak pakai aftermarket steering. Let's go. Ayah. Ya. Tada. Momo Black Edition. Ciplak tak mampu nak beli original. NRG Innovation. Ciplak Allah. Oh, wow, ni orang kata ting-ting ni bila pasang je steering ting. Teng. Kau tunggu jap. Cun gila. Aku sebenarnya memang dah lama mengidam Momo prototipo punya design ni. Kalau aku nak beli original memang mahal weh. Genuine leather? Ya betul. Ke dia potong yang ni je genuine leather. Yang ni tak tahulah genuine ke tak kan. Tapi aku suka, handsome gila lah. Tak sabar nak pasang. Itu cara dia. So, apa cara untuk nak cabut steering ni? Sekarang ni yang paling senang is steering ni tak ada airbag. So, aku tak adalah nak risau benda ni tiba-tiba meletup kat muka aku kan. And tak payah cabut bateri terminal. Biasa Milwaukee menolong aku. Patutnya lah Weh, tak ada weh skru. Ya betul. Tak ada skru weh kat dalam ni. Ya, tak ada skru weh. Lubang terus masuk sampai dalam. Weh, sumpah korang tengok. Tak ada skru. Ya Allah, tak ada skru. Aku boleh. Memang tak ada skru. Ataupun maybe lah aku rasa yang low spec dia tak ada airbag. So bila tak ada airbag dia tak adalah skru airbag tu kan. Itu yang aku rasa lah. Okay, apa kita nampak kat sini? Setahu aku ini horn lah kot, pen. And then aku nampak ini controls. Ini volume untuk radio. Atas bawah, mute apa semua dekat sini. So benda ni memang semua aku sebenarnya memang tak pakai lah. Yang pasang horn. Rasa macam jarang aku pakai horn. Sekarang ni yang aku nampak ada satu bolt kat tengah-tengah tu. Buka and should be steering ni tercabut terus. Yeah! Permainan aku. Aku rasa 16. Salah siut. Aku rasa 18. 17. Ya, 17. Mana nak ni steering kena lock lah Okay. Ui, susah weh. Ui, ketat weh. Ui, tak bergerak weh. Okay, tak nak. Aku rasa baik aku pakai tools. Ya, kanan ketat. So, kiri memang buka lah. Tu dia. Beza human power dan tool power. So, sepatutnya boleh cabut kan. Yeah. Aku boleh cabut. Oh, mampu weh. Sekarang pun aku dah tak tahu steering aku sengit ke mana. Sudah. Ui. Dekat steering ni ada date 4 hari bulan 6 2011. Autolift ni apa? Company dulu Oh, setiap bucu ni ada kontak. So bila dia jumpa besi dan besi, kita tekan horn, barulah dia pen. Sudah. Macam mana aku nak tahu center weh? Okay, aku dah silap teknik. Sepatutnya steering ni sebelum aku cabut, aku kena straighten dulu. So sekarang ni dia dalam lock position. Okay, jom pasang balik. Aku pun tak tahu dia masuk macam mana. Aku masuk je lah dulu. Sekarang aku kena bagi unlock steering ni. Kita tengok tayar straight ke tak. Itu pun yang agak-agak je ni. Pasal kan, aku tengok tayar luar aku dah straight lah.
Tapi nampak gayanya. Steering aku tak straight. Sekejap aku nak kena check yang sebelah sana straight ke tak. Ini manual pakai mata ni. Ya, macam straight. Yang ni macam masuk ke dalam. Ni macam terkeluar. Keluar sikit. Macam straight. Macam straight. Aku tengok. Aku punya camber ni macam geram je nak pergi layan corner. Sekejap sabar dulu. Kita pasang steering. Sekejap lagi layan corner. Okay? Dan resultnya adalah sengit teruk. Tu dia. So, aku kena cabut steering ni. Dan agak-agak sengit weh. Dan sekarang kita pakai ni. Bukan NRG, NRO. Pasal dia tersangat original. Tak sabar aku nak pasang. Lepas tu bila masuk dia. Tak ada ting. Tak ada pun. Try lagi sekali. Masuk. Yang tu ke yang ting orang duk suka sangat tu? Oh, tu dia. Aku rasa aku ada missing something. Aku tak ada steering hub. Oh, sudah. Leceh. Aku rasa tak apa. Aku tak sabar. Aku nak pasang ni dulu. Kita tengok sepatutnya senang lah. Yang ni masuk dekat sini. Tapi straight tak straight aku pun tak tahu Lepas tu sepatutnya ada dia punya horn. What is this? Kita tak tahu special untuk apa. Dia ada dapat kat sini. Okay, masukkan sini. Dan dia bagi horn. Jom kita pasang horn. Tengok. Oh. Ini bukan Momo. Ini adalah Momo. Pasal dia tak original. So, aku pilih steering ni all black. Okay. Pasal all black dia handsome lah. So, Satria Neo punya interior tak adalah tenggelam kan. Benda ni dia ada besi. Dia boleh expand. Aku rasa lah ni confirm bukan kat atas. Ni confirm kat bawah. Oh, macam tak okey. Aku rasa masuk je benda ni. Masuk je dulu. Lepas tu belakang kira lain lah. Ayuh, susah betul. Disebabkan yang ni brand Momo. Dia degil lah sikit. Ya, aku rasa betul. Aku dah berjaya pasang Momo terbalik. Sabar jap. Okay, kalau tengok horn Neo, dia ada kabel ni sahaja. Dia tak ada yang macam dekat momok aku tu. Ni boleh cabut. Tapi dia punya bentuk dia bulat. So kalau aku nak pakai horn, aku nak custom button kat sini. Korang setuju tak? Maknanya sekarang ni dekat aku punya quick release ni, aku tak pakailah horn punya button ni. Aku simpan je kat dalam. And then aku nak kena make sure dia center. So yang marker yang lock kat atas ni, locks untuk quick release tu, aku make sure paling atas sekali. And kat sini macam aku cakap, dia punya plastik macam block. Aku kena force masuk. Aku rasa bila aku ketatkan situ, dia akan masuk sendiri aku. Tapi kan sekarang baru aku terfikir, kalau aku pakai quick release ni sekali dengan steering hub, tak ketinggi jadinya steering ni. Extended sampai ke dada aku belakang. Aku rasa kan aku ada harta karun dekat office yang aku boleh pakai. Aku ada steering hub yang tak pakai. Setahu aku ada Mitsubishi Triton steering yang aku tak pernah pasang. Yes. So sepatutnya Mitsubishi dan Proton dipakai steering hub yang samalah. Mari kita cuba nasib. Aku rasa kalau korang yang dah tahu benda ni work ke tidak, memang dah membahan aku dah ni. Korang macam, mana boleh masuk Satria Neo, Triton tu lain. Dia ada Mitsubishi. Tapi cara dia pasang kalau tengok ni atas weh. Macam salah je aku pasang aku punya. Tak apalah, buat lah, tak nampak. Okey, yang ni. So, ni tak payahlah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah betul. Top. Okey, ada marker. Gigi dia macam dah nak sama. Tak boleh lah. Takkanlah aku nak force benda ni masuk. Memang tak boleh. Jangan kepala tau sangat. Sakit bodoh. Okeylah, jom kita pergi cari Satria Neo punya.
Saya ada steering hub untuk Satria Neo. Ini yang memang pakai M86, tapi kena modify sikit lah. Oh, modify apa? Kena modify. Pakai je aku punya M8 tu. Tak logik je. Mesti ada yang plug and play lah. Tak apa, aku pergi lagi satu kedai aksesori. Ni lagi satu kedai. Satria Neo punya boss kit ada tak? Tak tahu Okey, tak apa. Thank you. Tak ada juga. Susah sangat ke Satria Neo punya boss kit ni? Ada lagi satu kedai. Steering punya hub. Tak ada Satria Neo. Oh itu tak ada lah boh. Satria Villa loh. Bunga, I punya bunga lagi kecil. Ni betul kot. Dah akhirnya. Aku harap lah pasal aku nampak dia punya bunga dia lain. Bunga ni macam besar sikit. Padahal dua-dua M8. Wah. Okey, dengan harapan lah, tolonglah yang ni betul. Tolonglah, okey. Okey, ready. Tak boleh masuk weh. Oh, boleh. Okey, jajak ni sengit. Yes. Macam kena ketuk je. Jajak, ambil rubber mallet. Okey. Buat dulu, fikir kemudian. So, sekarang aku boleh pasang. Melayang. Patutnya skru ni dah boleh masuk. So, sekarang kita boleh pasang bedalah ni. Aku tengok dia ada punya ball bearing. Ball bearing dia ada jarak 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 banyak. Allah. Aku letak kiri, kanan, atas, bawah. Aku tak tahulah ada susunan yang sebenar ke, ada rules ke, macam mana cara nak pasang benda ni. Okey, mari kita tengok betul ke tidak aku pasang ni. Macam mana cara dia? Tarik. Itu yang ting tu Tengok sikit position, bawa kereta yang betul. Steering ni lagi kecil daripada aku punya stock Neo tau. Kenapa aku rasa meter tu jauh? Dan kenapa aku rasa benda ni sangat extended ke arah aku? Macam boss kit ni tebal sangat. Dia ke arah sini. Nasib baik aku ambil steering yang jenis hampir flat. Okay, not bad. Aku suka. Cantik. Kau rasa okay ke tak? I love it. Optimize the line.